Jom belajar tukar nota jadi video menarik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak kongsi satu cara macam mana kalau kita nak buat nota kita menghasilkan video AI bercakap. Maksudnya kalau cikgu nak mengajar tapi cikgu tak nak bercakap, ataupun pelajar nak present tak nak bercakap, boleh kita suruh AI yang bercakap lah. Terangkan mengenai nota kita. Okey, yang pertama, kalau cikgu ada delima, buka delima, klik AI Tools, tekan dekat notebook LM, kita klik, kalau yang belum ada akaun lagi, boleh login guna akaun Gmail masing-masing lah. Percuma sahaja. Klik new notebook. Okey, dekat paparan sini kita boleh masukkan kita punya video apa yang kita nak buat, kita ataupun nota apa yang kita nak masukkan. Kita boleh pilih sama ada kita nak upload file, website, drive dan juga copy tag lah. Kalau untuk contoh hari ni, bagi saya nak masukkan nota dalam bentuk teks lah. Okey, nota saya hanya buat nota recast dalam ChatGPT, iaitu buat satu nota mengenai vitamin. So kita akan copy je nota ni, copy je semua, kita copy, kita paste dekat sini. Kita paste dekat sini lah. Okey, kita insert. Okey, lepas insert dia akan jana satu ni lah. Okey, lepas tu kita akan terus boleh untuk hasilkan kita punya video lah. Sini kalau nampak dekat paparan studio ni, kita akan boleh hasilkan video overview berkaitan dengan kita punya nota lah. Dekat sini kita boleh adjust lah, kita nak language yang macam mana, ikut kesesuaian lah. Bahasa Melayu contoh, bahasa Melayu. Okey, kita generate. Tak sampai 5 minit kita dah boleh hasilkan video yang menarik lah untuk kita tunjuk kepada pelajar lah mengenai apa-apa perkara yang kita ingin ajar lah. Okay, so kat sini dia akan generate lah kita punya video berkaitan dengan nota tadi. Saya rasa lebih kurang 4 minit. So notebook LM ni ataupun AI dalam ni telah janakan kepada kita satu video pengajaran yang baik lah daripada nota yang kita masukkan tadi. Okay, jadi jom kita tengok apa hasilnya. Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita akan jadi detektif makanan dan membongkar satu misteri. Misteri tentang sesuatu yang sangat-sangat kecil dalam makanan kita, tapi kesannya sangat besar untuk kesihatan. Ya, kita akan bercerita tentang vitamin. Cuba fikir balik. Pernah tak anda rasa penat, lesu, tak ada mood, padahal malam tadi dah cukup tidur? Anda mungkin rasa, hari ni tak best kot. Tapi macam mana kalau saya cakap? Okey, kalau kita dengar lebih kurang 30 saat hasil daripada video ni, saya rasa intonasi suara dan penyampaian dia sangat-sangat menarik lah untuk didengari oleh pelajar kita ataupun kita punya audiens lah. So, dengan cara yang mudah, hanya masukkan nota, boleh hasilkan video bagi saya yang sangat menarik. Tak sampailah 10 minit kalau untuk buat ni. So kita boleh terus download benda ni, tekan je download. So akan masuklah tempat download ni. Mudah dan boleh kongsikan dengan pelajar. Itu saja perkongsian daripada saya untuk hari ini. Assalamualaikum.